Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, bertemu lagi kita di channel Menu Kita Sedap. Kali ini sahabat, kita akan buat resepi keripik pisang rangup sedap, mantap dan wangi. Okey sahabat, di sini saya ada pisang nangka ya yang sedang mengkal, hampir-hampir nak masak dah. Dia besar-besar sahabat, tengok ni dia pun dah habis paruh dengan monyet. Jadi kebetulan adik saya nak buat resepi keripik pisang, saya ambilkan. Okey, ini keripik, kita nak buat keripik pisang. Sahabat, pertama kita kena balur tangan dengan minyak masak, tangan ke pisau ke, supaya getah pisang tu tak melekat di tangan. Okey, ini cara pertama nak kopek pisang ya, pisang yang muda ataupun pisang yang belum masak. Jadi kita kopek dengan cara macam ni. Ni kemudian nanti kita ada cara yang kedua lepas kita kopek ni, kita rendam di air biasa ataupun air bersih ya sahabat Okey, dan seterusnya ini cara yang kedua. Ni cara kedua, kita kopek pisang, kita kopek terus macam ni, kita parut guna pisau macam ni. Okey. Jangan tak tonton sampai habis sahabat, tonton sampai habis supaya tak gagal faham. Okey, setelah kita kopek, kita rendam semua pisang dan bersih dan bebas daripada habuk, debu dan sebagainya. Kemudian kita sediakan bawang putih, kita sediakan garam dan juga ada margarin ya sahabat. Kemudian bawang putihnya kita tumbuk, ambil sesudu garam dan kita tumbuk lebih kurang dalam 4 siung atau 3 siung bawang putih ikut selera. Kita campurkan bersama dengan garam. Okey, kita letak di garam. Kemudian nantinya garam dengan bawang putih yang kita tumbuk halus ni kita campurkan dengan secawan air bersih, air masak, ke air suam, ke air putih, ke air apa ikutlah. Yang penting larut dua bahan ni sahabat. Jadi setiap kali kita nak goreng, kita akan masukkan sesudu ke dalam minyak panas, kemudian sesudu margarin. Lepas kita masuk bahan-bahan tu, kita pun sagat pisang di atas minyak yang panas. Okey, bila dah minyak dah panas, dia bercampur dengan air garam, air bawang putih dan margarin tadi, kita sagat pisang di atasnya. Kita tunggu dia sampai garing ya. Jangan angkat sahabat selagi dia tak garing ya. Ni dah. Okey. Jadi kalau kita angkat sebelum dia garing, sebelum dia berhenti meletup tu, nanti pisang dia jadi lemau. Pisang dia lemau, lembik dan tak garing lama ya. Jadi kalau kita biarkan pisang ni sampai dia garing di dalam kuali dengan minyak panas macam tu, insya-Allah dia punya kerangupan dia itu sampai petang lah kan kalau kita goreng pagi sampai petang. Kalau kita bungkus, packing dan plastik, insya-Allah dia tahan lama dia punya garing ya sahabat. Okay, so ini hasil daripada yang kita dah buat tutorial ya sahabat ya. Jangan tak buat sahabat di rumah, tolong buat ya sahabat-sahabat, buat. Jangan putus asa, buat sampai jadi, terutamanya pada hari raya ya. Hari raya ataupun nak bagi tamu-tamu makan, sungguh senang, mudah dibuat ya sahabat ya. Tak perlu beli-beli dah sahabat ni. Kalau nak beli ni mahal ni ya. Sekilo dah berapa keripik pisang sahabat. Okey sahabatku, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di next video. Bye bye.